Alhamdulillah. Dekat je. Mantap, nampak tu. Alah, ada lah juga. Okey deh, alhamdulillah. Hei. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik geng. Assalamualaikum. Aku tengah meredah semak geng. Aku nak pergi ke spot arwan yang di depan aku ni. Sekejap. Langkah semak ni kena hati-hati sikit geng. Okey, sini lapang. Tu sampai dah ke spot. Ada ke tak ada kan? Allahualam lah. Right. Kau tengok belakang aku geng. Kapit hijau. Kapit hijau geng. Paling tak usah. Tapi boleh lah. Tu. Daripada sana sampai lah ke sana. Okey geng, aku tak nak buang masa. Aku nak try cast dulu. Tengok ada tak ada arwan dekat lubuk ni. Kalau ada, alhamdulillah. Okay, geng, pada yang nonton, terima kasih aku ucapkan. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe dulu geng, supaya channel IC kasih berkembang. Okay, geng, nak masa, stay tune. Jom sembang. Allahu Akbar. Apa-apa hal aku nak tukar dulu soft rock geng. Hari tu aku pakai soft rock ni. Hari ni aku nak pakai soft rock lain lah pula. Lunyai dah soft rock ni. Meh tengok mana stok soft rock. Yeah. Pakai soft rock ni lah. Soft rock Mijai lah. Soft rock putih. Simpan balik dalam ni. Okey. Mana? Mantap. Soft rock Mijai. Itu warna apa? Merah. Ini warna putih. Okey ngam. Jom casting. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak ada wallahualam. Yang penting cuba dulu. Okey, first cast. Tu. Tak tebal sangat geng. Boleh lah. Guna soft rock ringan sikit ni. Cantik ni, kapit hijau. Kebiasaannya kalau kapit hijau ni memang ada lah haruan. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah. Takkan tak ada kot. Tu. Kenapa yang boiling? Tak kena. Oi. Ada yang makan. Bermakna ada arwan. Wih. Alah lucut. Oi, kasar geng. Allahu Akbar. Aku tak nampak lah dia makan. Waduh. Nak kena makan lagi. Aduh, lucu pula geng. Sayang betul. Aku agak-agak mungkin 400-500 gram dekat tadi tu. Masuk ada lah saya kat sini. Tapi sayang. Kalau dah bukan rezeki, nak buat macam mana? Try, pujuk lagi. Alhamdulillah. Dekat je.
Alhamdulillah. Ada barang geng, ada barang. Mantap, nampak tu. Alha, ada juga. Alhamdulillah, berdarah ni geng. Aku kalau berdarah ni aku tapau dia geng. Tak adalah aku nak lucut lepaskan balik. Alright geng, alhamdulillah strike pertama dekat parit kecil. 2-3 kali aku lucut dia. Kali ni kena. Dia kena. Cuci sikit. Okey ngam. Alhamdulillah. Rezeki kan. Rezeki pertama. Panjang ikannya. Kurus sikit. Boleh lah. Tapau ni. Mari. Parit pun kecil, takkan kau nak expect yang besar-besar je kan. Mari. Dia melekat dekat lidah kan. Okey, alhamdulillah. Ikan pertama aku tapau. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, try sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi parit kecil, tapi tempat lain. Ini layan parit kecil-kecil je. Mari Arwan, kalau dengar. Okey geng, alhamdulillah. Hei. Strike kedua geng. Jangan sangka parit kecil tak ada ikan aruan. Nampak. Tapi lah, janganlah fikir nak besar pula kan. Tapau. Parit kecil ni. Ikannya memang besar macam ni je lah. Okay, mari. Hei, tak badan kecil, makan dalam ni korang ni. Pelaya. Alhamdulillah. Alright geng, 2 ekor masuk jut. Taklah besar, tapi alhamdulillah. Kumpul-kumpul 3 ekor sekilo. Alright geng, aku sambung lagi dekat rumput. Dekat lubuk parit kecil. Lama dah aku perhatikan lubuk ni sebenarnya. Try hari ni. First cast geng, mencakuk terus. Jangan sangka parit kecil tak ada keharuan. Ini aku tapau geng. Yolah saiz ni. Tapau juga. Strike ketiga kan. Alhamdulillah. Rezeki petang ni. Siapa nak bagi? Dapat lagi seekor cukup sekilo. RM15. Alhamdulillah.
Kalau kecil lagi pada ni barulah aku lepaskan. Takat saiz ni makan pun sedap, geng. Alah, yang kecil-kecil ni kalau makan, lekat-lekat. Okey, alhamdulillah settle yang ketiga. Oh, biawak. Biawak sungguh perangai. Alright, geng, alhamdulillah ada juga rezeki aku hari ni 3 ekor. Walaupun hari ni aku terjah parit-parit kecil macam tepi aku ni. Alhamdulillah, geng, ada juga rezekinya. Siapa cakap parit kecil tak ada ikan kan? Ada juga, tapi saiznya taklah besar. Saiznya saiz comel-comel je, geng, tapi aku tapau semua buat lauk. So, geng, alhamdulillah ada juga rezeki aku petang ni. Kat sini aku memang tak dapat ikan. Cuma tadi kat ujung tadi ada monster kejar tu, biawak. Macam mana kan dia nak kejar? Kalau ada makan umpan aku tadi jenuh jugalah. Tapi tak apa, geng. So alhamdulillah, mungkin spot ni 2-3 bulan ada yang besar tu, tu tengah main. Tak apa, biar lu. Next time aku terjah lagi. Okeylah, geng, terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton video ini, dan kita jumpa lagi next video, geng. Assalamualaikum. Jom sembang.